Hello guys, welcome back to my channel. Saya Cik Dadang. Okay guys, hari ni saya nak buat Cheesecake chips mo. Okay, ni bahan-bahan yang diperlukan untuk buat Cheesecake cheese mo. Kena ada biskut cracker, cream cheese, Dutch lady, susu full cream, susu pekat manis, nabati sebagai topping, dan biskut cheese mo. Okay, first korang ikutlah urutan macam ni ya. Masukkan cream cheese separuh, and then masukkan susu, and then masukkan setengah cawan susu pekat manis, and then korang blender. Selepas dah blender, dia akan jadi macam ni. And then korang ambil biskut tu dan tuangkan susu full cream Dutch lady untuk salut biskut kita, untuk bagi lembut biskut tu dulu korang. And then korang boleh letak dalam kontena yang korang suka lah. Kalau saya macam ni lah bentuk dia. Okay, and then saya akan masukkan cream cheese yang telah di blender. Saya masukkan sikit demi sikit, and then saya akan repeat lah, ulang-ulang macam tu. First step pertama tadi saya akan ulang-ulang begitulah, ulang-ulang sampai seterusnya. And then saya akan pergi kepada kontena yang lain pula bila dah siap ni. Tapi sebelum tu, bila dah penuh, saya akan masukkan dulu topping dia. Okay, topping dia saya gunakan hanya biskut nabati ya korang. Simple tapi sedap. Dah penuh dah macam ni. Sekarang saya akan masukkan topping dia, biskut nabati. Biskut nabati ni saya akan hancur-hancurkan dulu, and then baru saya akan taburkan di atas. And then dah siap, and tutup, kemas-kemas. Baru saya akan letakkan dalam freezer. And then saya akan ulang lagi untuk kontena kedua seterusnya, sebab masih banyak dia punya baki kan. Jadi kita ulang sampai habis semua cream cheese yang telah di blender tadi. Okey, korang teruskan menonton. Cream cheese yang saya blender ni dia bercair, dia cair sikit korang, sebab saya letak susu Dutch lady tu satu cawan, jadi banyak kan, dia jadi cair sikit. Tapi okey je, saya akan bekukan dan macam biasa sedap juga.
menjadi juga korang. Kalau korang tak nak cair sangat, korang jangan letak susu cair atau susu Dutch Lady tu banyak. Korang letak separuh je, separuh cawan. Saya letak tu 1 cawan sebab tu dia cair. Korang kena letak separuh lah. Baru saya akan letak dalam freezer korang. Macam ni saya akan sejukkan. Kalau korang nak cepat, korang bekukan dalam 20 minit dah boleh makan. Tapi saya letak macam ni je. Sebenarnya boleh je kita bekukan sekejap kan. Okey, nanti sahur bolehlah ni makan korang. Okey korang, saya dapat buat 4 kontena. 1 cream cheese. 1 cream cheese tu 500 gram korang. Tapi ada lagi lebihan dia separuh. Saya tak habiskan semua. Jadi saya dapat 4 kontena ni. Banyak kan korang boleh makan satu family, puas hati. Sedap pula tu. Okey, sekarang ni saya tengah nak bersahur. Jadi saya try lah cheese smooth yang saya telah buat tu. Saya pun try. Memang sedap korang. Creamy, lembut. Manis-manis sebab saya letak banyak kan susu pekat manis tu. Sedap korang tengok tu. Macam kita makan es krim, korang punya lembut. Korang kalau nak lagi best, korang bekukan dalam 20 minit. Ya, ni saya ada bekukan ni 20 minit. Okey korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel saya, Cik. Dadah.